Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsi tentang ada satu projek saya, iaitu saya buat satu sarang burung buat daripada kayu. Asalnya saya buat untuk sarang burung, tapi bila seminggu saya letak dalam 2 minggu jugalah saya letak atas pokok, tiba-tiba ada satu makhluk lain yang duduk, serangga, binatang lain yang duduk, iaitu lebah. Saya pun tak sangka dia nak duduk dalam saya pun tak sangka dia nak duduk dalam sarang burung tu, sebab design tu bukan design untuk lebah. Saya tahu sebab sebelum ni saya memang ada bela lebah madu, Apis mellifera Italian Apis mellifera, tapi saya dah stop lama. Memang ada niat untuk buat koloni lebah dekat sini untuk tujuan penibungan, tapi lebah Apis cerana, lebah kecil sikit daripada Apis mellifera, tapi dia menghasilkan madu yang sedap dan banyak sikit lah. Tapi yang ni, yang baru duduk ni ialah lebah lalat, lebah kampung. Dia saiz dia lebih kecil daripada Apis cerana tu lah. So untuk mendapatkan madu dia tu agak sikit lah. Jadi saya setakat ni saya biarkan dulu dia duduk kat sana selagi dia nak duduk lah. Sebab dia amat berguna untuk ekosistem kita, tujuan pendebungan pokok-pokok tanaman kita, sayur kita. Tengok bagus. Jom kita pergi tengok dia atas pokok nangka. Okey, jom kita panjat nangka kita ni. Okey, ini adalah sarang burung tu, tapi telah dihuni oleh lebah lalat dia. Saya tengok yang kuning tu adalah polen, iaitu dia bunga jantan pokok. Itu adalah makanan untuk lebah sebenarnya. So lebah bekerja, dia akan keluar mencari madu dan polen, akan bawa balik ke dalam sarang ni lah. Sepatutnya kalau untuk lebah, bukaan pintu dia ni kena kecil lah. Kalau tak ni nanti dia punya musuh-musuh dia akan senang masuk lah. Burung ke, tikus ke, katak ke, dia akan masuk ke dalam ni. Sebab design ni memang design untuk burung lah sebenarnya, bukan untuk lebah. Tapi okey lah, dia nak duduk, okey lah, no problem lah. Di samping tu saya ada juga buat peternakan ikan keli dalam tank ni. Ada dalam 30 ekor ikan keli untuk kecil-kecilan lah, untuk sendirilah. So apa pendapat korang guys? Perlukah saya biarkan di atas pokok tu, ataupun saya halau dia, ataupun saya ambil madu dia? So bagi komen dan pendapat korang lah, macam mana kan. Okay, Assalamualaikum.